Minion and Monster, filem terbaru Minion daripada Illumination. Adakah cerita ni berbaloi tengok ataupun meh? Aku baru je tengok cerita ni pagi je tadi, and video ni akan keluar besok kot insyaAllah. Tengok ataupun malam ni, aku pun tak sure. Okay, aku macam cakap, aku letak sangat-sangat low expectation lah untuk cerita Minion and Monster ni. Sebab selalunya selalunya movie-movie remake ni ataupun movie-movie yang sequel-sequel yang terlalu banyak ni, dia selalunya akan tuasi yang lebih kepada memerah idea ataupun memerah susu sampailah dia kering. Maksudnya just nak perah idea je lah kan, nak dapatkan apa panggil, pusing-pusing cerita sama, nak jual merchandise. And yes, benda tu memang berlaku, terutamanya untuk cerita Minion and Monster ni. Pada aku cerita ni dia tak ada terlalu tak shock, tapi dia tak adalah best macam dulu. Cerita ni sangat-sangat orang panggil apa, mendata. Mula-mula tu dia punya naik, lepas tu dia macam pergi ke bawah, lepas tu dia mendata sampailah dekat ujung, sampailah ending cerita tu. So untuk cerita ni, cerita ni tak lama tau, dia below 2 jam. Tapi bila kau dalam panggung, kau tengok cerita ni, dia rasa macam 2 jam lebih. Ada part-part yang buatkan kau rasa mengantuk sikit. Tapi so far untuk kanak-kanak, kalau korang nak bawa anak-anak, kanak-kanak tengok filem ni kan, okey je. Diorang akan enjoy. Macam anak buah aku, dia tengok filem ni memang dia enjoy gila. Macam kita, macam aku as orang dewasa yang dah tengok filem Minion sebelum ni, okey je, cuma tak adalah sebest dulu. Itu saja untuk review aku kali ni. Untuk filem Minion and Monster ni, pada aku bagi 2.5/5 bintang. So korang yang dah tengok filem ni dekat Pawagam, cuba korang komen berbaloi ke tak, best ke tak, berapa rating korang, and jangan lupa subscribe channel saya ni.